الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sambungan kat dalam muka 10 syahadat muka surat 10 syahdan 2 baris pada atas. Syahdan apabila berkata seorang kepada engkau, siapa suka orang yang mukmin yang sempurna? Siapa suka orang mukmin yang sempurna? Kalau ditanya, maka engkau jawab baginya, bagi seorang yang bertanya tadi, orang yang melihat ia atas aib dirinya. Itu tak ada, itu tu bab bulat. Kalau orang tanya siapa mukmin yang sempurna? Mukmin yang sempurna bila dia puasa dia tak sempurna. Siapa juga orang yang mukmin sempurna? Siapakah orang yang sempurna? Kalau orang tanya kita, maka engkau jawab baginya, orang yang melihat. Orang yang sempurna itu orang yang melihat dia atas aib dirinya, atas ketidakan sempurna diri dia. Orang yang tak nampak dia sempurna, itulah orang sempurna. Orang nampak dia sempurna, itu dah tak sempurna. Maka engkau jawab baginya, orang yang melihat. Jadi orang yang sempurna itu orang yang melihat ia atas aib dirinya. Dia melihat aib dirinya, dia nampak aib diri. Bila dia lihat aib diri dia, maka dia akan menyucikan batinnya dan zahir dia. Dia akan menyucikan hati dia. Dia tak nampak. Bila dia nampak dia tu aib, maka dia akan membersihkan diri dia. Orang kalau baju dia kotor, dia akan basuh, betul tak? Jadi kalau baju dia tak kotor, dia tak basuh. Kalau kotor, dia basuh. Kalau dia puasa dia kotor, dia basuh diri dia. Maka orang yang sempurna, bila orang yang sempurna itu orang yang rasa dia tak sempurna. Itu senang. Orang yang sempurna itu orang yang berasa dia tak sempurna. Orang diri dia tu aib. Dan tiada membangsakan, jaga tu. Dia tiada membangsa, menisbahkan akan seorang daripada hamba Allah kepada aib. Dia tak kata orang ni aib, dia kata dia yang aib, orang ni tak. Dan tiada membangsa ni menisbahkan ia akan seorang daripada hamba Allah kepada aib. Dia tidak menampak aib orang dan nampak aib diri. Dan apabila berkata seorang kepada engkau, siapa juga orang yang rendah dan hina? Orang hina siapa? Maka engkau katakan, kau jawab, orang yang rendah dan hina itu orang yang membangsakan hamba Allah kepada aib. Dia suka mengaibkan orang, memandang aib orang. Dan membangsakan dirinya terlepas daripada aib, dan membangsakan dirinya
terlepas daripada aib. Dia kata dia tak ada aib apa. Ni banyak lah. Dan setengah daripada memperbuat atas ini hal. Ini hal mana? Aib tu. Pada zaman ini orang suka buat aib dan suka memandang aib pada orang dan suka berasa dia tidak ada aib. Dia tu hebat posik. Dan berhimpun orang yang berbuat maksiat. Berhimpun orang buat maksiat. Duk kawan. Dan jikalau bahawasanya mereka itu masam pada muka mereka itu, bagi mereka itu daripada berbuat maksiat. Dan jikalau bahawasanya mereka itu masam pada muka mereka itu, nescaya ada yang itu masam muka tu menegah daripada mereka itu daripada berbuat maksiat. Sebab apa? Dia tak pasal dia hebat, tak pasal dia bersih, dia tak pasal dia tu elok. Maka manakala tiada masam pada muka mereka itu, seolah suka mereka akan demikian itu. Demikian itu berbuat maksiat. Masam muka ni apa? Kalau benda maksiat dia masam muka. Maka itulah orang yang sempurna. Maka manakala tiada masam pada muka mereka itu, seolah-olah suka mereka itu akan demikian itu, maka itulah orang yang aib dirinya, bukan orang yang sempurna. Masam ni tak sukalah, tak suka pada maksiat. Kalau buat maksiat dia menyesal, dia rasa kekurangan. Orang bila hati dia jadi kotor, dia buat maksiat dia tak rasa. Dia tak rasa menyesal. Syah dan jikalau dibukakan bagi engkau pintu yang mulia, nescaya tiada masuk engkau pada pintu yang hina. Kalau orang bagi tempat tidur yang elok, satu tempat tak elok. Bodoh kan pilih tempat tak elok. Dan orang nak pilih tempat tak elok, dia mesti pilih tempat elok, tempat yang selesa. Kalau orang bagi pintu yang elok, dia tak akan mau pintu yang buruk. Ini perbandingan dia. Jikalau dibuka bagi engkau pintu yang mulia, pintu hotel, pintu bilik yang elok, nescaya tiada masuk engkau pada pintu yang hina. Adakah lihat seseorang dibukakan baginya pintu mahligai, adakah masuk ia kepada pintu yang jahat? Orang ni dibuka pintu mahligai, dia masuk pintu lain. Tak ada. Adakah dilihat, dia tak lihat? Kalau dia dipelawar kepada pintu ni tempat yang elok lah. Pintu tu elok, dia takkan tinggal pintu dia, takkan pergi kepada pintu yang tak elok. Bila Tuhan tawarkan syurga kat kita dan Tuhan sebut nakal, kalau tak nakal tu bodoh lah. Adakah masuk ia kepada pintu yang jahat? Apa? Tak masuk. Dan jika dibukakan pintu zina, habis. Dan jika dibuka pintu zina dan al-uns, tu bahasa Arab tu, al-uns. Al-uns tu zina juga, tapi dia terjemah sayang.
Bila Tuhan buka pintu jinak dengan Allah dan uns, jadi sayang. Uns ni jinak juga. Al-ins. Antara engkau dan antara Tuhan engkau, nescaya tiada menuntut engkau akan seorang hamba Allah Ta'ala al-uns dan jinak dengan dia, dengan hamba Allah. Ini kalau Tuhan buka pintu jinak dengan dia, dengan pintu jinak dengan manusia, dan kita ambil pintu jinak dengan manusia, kita ambil pintu jinak dengan Allah. Jikalau Allah buka pintu jinak dan al-uns, sayang, antara engkau dan antara Tuhan kau, nescaya tiada menuntut engkau akan seorang hamba Allah Ta'ala al-uns dan jinak dengan dia, dengan hamba Allah itu. Dan jikalau memilih Allah Ta'ala akan dikau bagi peliharaannya, Allah pilih pelihara kita, maka tiada engkau putus daripadanya, daripada Allah. Jangan kau putus daripada Allah, putus harap. Apa mana putus hubungan dengan Tuhan? Tuhan nak jaga kita, kita pergi putuskan. Allah memang melihat kata, Allah memang wali dia panggil. Wali ni yang memelihara, yang mengawal, yang menjaga kita. Dan jikalau memulia engkau atasnya, atas hamba Allah, maka tiada suka engkau bagi yang lainnya. Yang lain hamba Allah, mana termasuk Allah. Allah tidak cipta hati dua. Allah tidak cipta hati dua. Hati bila menghadap bersatu, maka dia akan membelakang satu yang lain. Dia tak boleh kasih satu, kasih satu. Hati ada satu ya. Bila hati itu hadap bersatu, maka dia akan membelakangi yang lain. Kalau hati dia menghadap Allah, dia akan membelakangi yang lain. Kalau hati dia menghadap makhluk, dia akan membelakangi Allah. Apabila dihilangkan suka hamba Allah Ta'ala kepada engkau, apabila dihilangkan suka hamba Allah kepada engkau, dan maka hendaklah engkau suka yang itu. Ni kalau hamba Allah tu dia tak suka kat kita, kau kena suka. Kalau dia tak suka, hang kena suka. Apabila dihilangkan suka, kalau orang tu dia hilangkan sifat suka pada kita, maka hendaklah kau suka yang macam itu. Dia begitu mana? Hilang suka itu. Betul orang oleh Allah, kalau dia tak mau orang suka dengan dia, dan tu dia buat benda pelik-pelik, dia tak mau orang suka. Dia biar orang benci dia. Nak biar orang benci. Wali-wali lah. Kadang-kadang selak kain, kadang macam-macam. Dulu Tok Patih Mat Isa, dia pakai macam orang gila. Bawa pedang plastik, bawa radio. Dia nak bagi orang kata dia gila. Dia bagi orang hilang suka dekat dia. Ada seorang hamba Allah tu baik dengan dia, tak sud dia nak. Lepas tu Patih dia buat macam-macam, buat pelik-pelik. Dalam dia jumpa saya, dia kata, aku tak percaya kat Patih. Tak. Saya kata apa? Patih memang tak boleh percaya dia. Bila hang tak percaya dia, berjaya lah dia. Kalau hang tak percaya kat dia, berjaya lah dia. Tak orang bagi hang percaya dekat dia. Lepas tu dia tahan-tahan, dia tahan jaga. Lari sampai keluar, dia ikut Patih. Dia sampai kata dia, Patih ni gila sungguh pun. Dia memang Patih nak pergi dalam, hang kata kat dia gila. Dia buat gila lah sebab orang kata dia gila, tapi hang tak dekat kat dia. Jadi kalau hang tak dekat dia, pernah berjaya lah dia. Kita jangan tertipu dengan dia. Ada Patih Mat Isa, Tok Ali.
Dia buat macam orang gila. Pasang radio, bawa pedang plastik, tasbih kat tengkok, macam-macam. Orang kampung kata dia orang gila. Dia buat dia orang gila. Dia kalau ada kata kenal, saya belum bawa kereta ni dah. Bawa kereta, bawa bimah dia balik rumah dah. Dia tanya saya, kenal saya ke? Dia kata, saya tak kenal, kalau tak kenal tak kenal. Astagfirullah. Dia istighfar. Astagfirullah. Dia macam tak suka. Astagfirullah. Kenal saya? Kenal? Saya dah minta tarikat kat hati, hidup amal tarikat. Astagfirullah. Dia tak mau cakap dah apa. Dia tak mau kenal dia. Orang wali Allah dia tak mau kenal. Dia tak mau orang puji dia. Kalau orang kata dia gila, maka dia dah ditipu oleh orang, oleh parti. Dia orang gila. Debat ni dia tak boleh percaya orang gila. Debat ni dengan parti lari je. Dia pasang hidung, debat duduk menari. Duduk menari depan dia. Dia pasang hidung. Kami duduk menari pada dia. Menari, lepas lagi teruk, lepas lagi percaya. Selok kan? Kami tak nak apa-apa. Nah, bukan lebih bodoh. Dah. Luah, dia fikir luah. Kadang ada untuk mengajak Sherlock King. Sherlock King tunjuk nampak. Kalau orang lain kan, Sherlock King belah ni kita. Sherlock. Biar ada guru yang Sherlock. Sherlock tu bukan apa. Dia nak bagi orang tak nampak dia tu wali. Dia tanya ada pula dekat video semua Sherlock pula. Pokok ni tak senang tu. Maka hendaklah engkau suka yang demikian itu. Demikian itu orang tu hilang suka dekat kita. Kita kena seronok. Dia tu kata, Pak Ti seronok kadang hang tinggi ada dia seronok apa? Dia mana nak hang tinggi dia. Dia yang kata dia gila. Dia gila betul. Dia seronok, memang dia seronok. Maka kalau dia tahu kita kata dia wali, dia lagi tak seronok. Maka alamat suka Allah, alamat suka Allah Ta'ala itu kepada engkau, itu alamat Tuhan suka engkau. Bila orang tak suka dekat hang kena suka. Bila orang tak suka hang suka. Kalau orang tak suka, maka itu alamat Tuhan suka hang. Begitu. Dia pergi kat situ. Maka mana? Iaitu kamu suka, orang hilang suka pada kamu, itu alamat suka Allah Ta'ala kepada kau. Allah suka pada kamu. Dan tiada ada engkau perbuat maksiat melainkan hina serta Allah. Dan bila kamu maksiat, kau pasal kamu hina. Sebab apa? Sebab Allah pilih hang sebagai kekasih dia, orang yang disuka. Apa hina sertanya? Apa adakah engkau? Apa ni? Adakah patut engkau perbuat kepada Allah maksiat? Takkan kau nak buat maksiat? Adakah patut engkau perbuat kepada Allah maksiat? Dan padahal memuliakan Allah akan kau. Bila kita tak Allah suka kita, tapi kita nak buat maksiat. Orang suka kita. Allah pilih kita sebagai kasih, kita nak buat maksiat, takkan buat. Maka tiada memulia Allah akan engkau. Kalau buat maksiat, maka Allah takkan muliakan kau. Allah dah pilih kemuliaan itu. Allah pilih kamu tu mulia. Lalu kita buat maksiat, maka Allah tiada memuliakan kau. Maka sungguhnya mengikut Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mulia itu, serta berbuat taat. Kalau kita nak bagi kekal mulia kita di sisi Allah, nak dikekal kita sebagai kekasih Allah, kita kena kekalkan mulia itu. Kita kena berbuat taat. Bila berbuat maksiat menyebabkan Tuhan tidak muliakan, maka buatlah taat.
Dan hina itu serta buat maksiat. Kalau buat maksiat bahasa hina. Kalau dan buat taat, taat itu satu kemuliaan. Kita tak bahasa taat satu kemuliaan, ilmu satu kemuliaan, amal satu kemuliaan. Lepas itu satu kehinaan. Itu masalah. Benda maksiat kita bahasa mulia, benda taat kita bahasa hina. Malu nak main jemaah, malu nak pakai serban, malu nak membaca Quran di masjid, takut orang kata macam tu. Benda taat dia rasa hina, benda maksiat dia rasa bangga. Banyak buat maksiat bangga, rasa bangga. Maka jadilah taat engkau akan Allah. Jadilah taat engkau akan Allah itu nur dan mulia. Bila kita buat taat, dia akan jadi nur pada anggota kita. Tangan kita jadi nur, mata kita jadi nur, kaki kita jadi nur. Nabi doa. Nabi pun doa, jadikan lidahku nur, kan? Mau hidup nyanyi lagu apa? Nura tu dia. Mau hidup nyanyi tu. Qalbi nura, aini nura, sam'i nura. Jadilah pendengaranku nur, penglihatanku nur, tanganku nur. Duduk ni saja tak edil lah. Bila jadi nur, maka nur ini akan memimpin yang menunjuk kita. Dia akan memimpin tangan kepada jalan yang baik. Waj'alni nura, jadikan aku cahaya. Wa qalbi nura, wa aini nura, wa sam'i nura, wa basari nura. Itu. Taat itu yang menghasilkan cahaya. Dan nur dan mulia. Dan membuka hijab, terbukalah hijab. Bila hati kita bercahaya, hilanglah kegelapan hijab. Dan lawannya maksiat itu, dan lawan seorang maksiat itu, lawan nur itu, maksiat itu dapat gelap dan hina. Taat itu nur dan mulia dan buka hijab. Dan lawan tersebut, lawan taat maksiat, dapat gelap dan hina dan hijab. Tadi terbuka hijab, ni apa? Ni terhijab daripada Allah. Antara engkau dan antara Allah Ta'ala terhijab. Bahasa kitab ni begini tu. Dia cakap sembang kamu. Lawannya, lawan bagi taat itu maksiat. Lawannya lawan taat itu maksiat. Bila taat itu nur dan membuka hijab, taat itu nur dan mulia dan membuka hijab, maka maksiat itu gelap. Jangan ucap galak pula. Gelap dan hina dan hijab daripada Allah. Ni duk cerita hati semua ni. Dan dia baca cerita bab hati ya. Orang tersebut dia mulakan, dia utamakan hati dulu. Dia sebut dah itu. Nak jadi nur ni, kena bersihkan hati. Bila hati ni terpancar cahaya basirah, maka kita pancar cahaya-cahaya di anggota yang lain. Dan membuka, dan tetapi tiada jua menegahkan engkau daripada melihat, melainkan kerana tiada berhenti engkau pada tempat hudud, tempat batas-batas dan bimbang engkau dengan yang lain, dengan yang ada ini. Mana yang ada ni? Makhluk. Sibuk bimbang masyhur dengan benda yang ada ini. Mana makhluk ini?
Tetapi tiada jua menegahkan engkau daripada melihat. Melihat ni musyahadah, muraqabah. Melihat ni melihat dengan hati. Mana? Iaitulah dengan musyahadah. Melihat ni melihat dengan hati. Tiada menegak engkau daripada melihat ni melihat dengan hati, itulah musyahadah atau muraqabah. Melainkan kerana tiada berhenti engkau pada tempat duduk, kamu tidak berhenti berdiri di batas-batas. Hudud ni batasan-batasan. Dan bimbang kau, sibuk engkau dengan yang ada ini, dengan makhluk ini, dengan dunia ini dan makhluk ini. Kau tak bimbang ni Allah. Dan jika berhenti engkau pada tempat, pada hudud ni, tempat batas-batas ini, batas-batas syariat, dan tiada bimbang engkau kepada yang mawjud, tak bimbang, tak sibuk dengan yang lain pada Allah, nescaya melihatlah mata hati kau, nampak mata hati, melihat di mata hati, melihatlah mata hati engkau kepada yang makbud, dapat melihat Allah pada kebesarannya Allah dan kemuliaannya Allah, dapat melihat Allah dengan musyahadah dan muraqabah. Dapat melihat Allah dengan musyahadah dan muraqabah. Melihat Allah ni bukan dengan mata. Siapa kata melihat Allah dengan mata, kafir. Melihat Allah dengan mata hati. Dengan mata ya, mata hati. Mata batin. Mata batin, bila hati kita bersih, maka akan terpancar cahaya nur dan dia akan menyuluh akan perkara-perkara yang batin. Allah tu batin. Dia akan melihat kasyaf. Terbuka hijab, tersingkap hijab. Hijab akan tersingkap. Dia akan nampak benda-benda yang pelik. Mata batin dia akan lihat benda batin. Mata zahir dia akan lihat yang zahir. Mata zahir basar. Ni. Mata batin ni basirah. Dia panggil basirah. Bila mata batin hidup, maka dia ada detect dengan benda yang batin. Dan kalau mata zahir ni, dia tengok zahir. Tengok yang zahir. Tengok benda yang zahir. Kadang kita tertipu dengan zahir. Yang zahir dia indah, sebenarnya dia tak indah. Yang zahir dia tak indah, sebenarnya dia indah. Bila tengok dengan zahir, kita bukan tahu orang tu sakit atau tidak. Tapi kita tengok dengan batin, kita tahu. Hati tu perlu bersih. Lepas tu orang tasawuf, dia boleh baca kita. Dia boleh tahu dalam kita. Dia boleh cerita apa yang kita niat dalam hati. Sebab apa? Hati dia bersih. Dia boleh detect dengan benda batin dalam kita. Mata zahir boleh tengok zahir, mata batin tengok batin. Bila mata batin bersih, mata zahir akan bersih. Maka ketika dia akan melihat hak itu hak dan batil itu batil. Wa arina haqqa haqqan wa arina batil batil. Di akhir zaman Nabi kata benda yang hak dikata batil, benda batil kata hak. Macam mana kita nak nampak benar hak itu hak dan batil itu batil? Hati kita kena bersih. Kita melihat dengan basirah. Dengan basirah. Basirah ini dia akan cuci dengan dua. Pertama dengan takhliyah, kita bersihkan daripada sifat-sifat mazmumah. Kemudian tahliyah, kita hiaskan sifat-sifat mahmudah yang terpuji. Maka terpancar nur basirah. Maka akan jadilah musyahadah dan muraqabah. Tersingkap hijab. Maka akan jadi mukasyafah, kasyaf. Itu. Dia orang duduk makan seronok. Dia boleh cerita habis. Dan jika berhenti engkau pada tempat hudud dan tiada bimbang engkau kepada yang mawjud. Hudud mawjud. Kalau engkau, hudud ni batas-batas syariat. Kau tidak terhenti di atas batas syariat. Kalau kau berhenti di atas hudud syariat, mana? Kau sembahyang jaga syariat Muhammadiyah dan tiada bimbang engkau kepada mawjud. Mana mawjud? Mawjud yang selain daripada Allah. Allah mawjud juga. Tak bimbang dengan yang ada ni, makhluk ni. Kita bimbang dengan Allah saja. Nescaya melihatlah. Melihat mata hati engkau kepada yang makbud, Tuhan yang disembah. Itu bahasa tu. Melihat pada Tuhan yang disembah pada kebesaran dan kemuliaannya. Bila kebesaran Allah bila masuk
kat diri kita, kita akan seolah macam nampak dia ataupun dia duduk nampak kita, seolah macam kita nampak dia. Saya duduk sebut selalu kan, kebesaran hantu bila masuk, kita akan berasa takut dekat hantu bila kebesaran. Bila cerita tentang hantu, kita takut hantu, maka ketika itu akan berlaku lah. Seolah macam kita ni macam seolah duduk pasal macam hantu duduk lihat kita, ataupun duduk pasal kita duduk lihat dia. Muraqabah musyahadah. Dan bila kebesaran Tuhan masuk ke hati, maka akan timbul perasaan musyahadah dan muraqabah. Macam duduk nampak je Tuhan, atau duduk pasal Tuhan duduk tengok kita, Tuhan duduk intip kita. Itu muraqabah. Sonok ni tak ada sonok. Syah dan apabila maksiat anak engkau, kalau anak engkau buat maksiat, maka hendaklah engkau ajarkan dia dengan syarak. Itu hudud. Ajar dia dengan syariat, dengan hudud. Duduk di atas hudud syarak, batas-batas sepadan syariat. Kalau anak kita buat maksiat, maka hendaklah engkau ajarkan dia dengan syarak. Jangan engkau putuskan dia, anak kau ni daripada syarak. Tetapi jadi bahkan engkau datangkan kepadanya dengan muka yang merah dan masam, muka yang marah, muka marah dan masam, supaya tertegah ia anak daripada buat maksiat. Ni kita nampak anak kita senyum pula, buat jadi marah dan masam muka, dia buat bisa dengan masam. Maka jika tiada engkau perbuat seperti itu, dia buat maksiat, kita senyum dekat dia, kita tak masam muka, kita tak marah, tiada takut ia memperbuat akan maksiat. Dia tak takut buat maksiat, anak tak akan takut maksiat. Itu hati kita dan diri kita. Dan yang pun kebanyakan dan yang kebanyak jadi binasa. Ni kebanyakan jadi binasa atas orang yang mukmin apabila memperbuat saudaranya yang Islam maksiat. Jadi binasalah orang yang mukmin apabila saudaranya dalam Islam buat maksiat dan dosa, maka ditanyakannya akan saudaranya, kejahatan saudaranya di hadapan orang yang banyak, atau dimain-mainkannya. Dia main-main istihza, mempersenda main dengan di hadapan hamba Allah Ta'ala. Maka apabila memperbuat seperti yang begini itu, dia buat bermain-main kepada saudaranya Islam, sungguhnya tersalah mereka itu akan jalan Rasul dan sahabat Nabi dan Rasul kalau buat salah dia akan tegur tu. Kalau kita buat main-main, kita tak tegur dia, maka kita akan diri kita rosak dan saudara kita akan rosak. Rasul tak macam tu. Tersalahlah mereka itu akan jalan Rasul dan sahabat. Kerana apabila memperbuat maksiat mukmin, sungguhnya jatuh ia kepada kejahatan yang besar, dan adalah engkau perbuat serta mukmin itu seperti engkau dengan anak kau ketika berbuat maksiat. Ni kita kawan kita dulu, kalau kita anak kita marah, kawan kita kena marah. Anak kita kalau dia buat maksiat, kita marah, dia akan berhenti. Kawan kita kalau buat maksiat, dia akan berhenti. Tapi kalau anak kita kalau buat maksiat, kita suka, dia akan buat lagi. Begitu juga saudara kita, kalau kita tak tegur dia akan buat lagi. Itu. Buatlah saudara engkau seperti dengan anak engkau ketika berbuat maksiat ia anak engkau kepada engkau, dan engkau jauhkan akan dia, boikot, jauhkan dia mukmin itu saudara kau pada zahirnya, jauh. Dan bukan kita nak kelida, kita nak orang panggil nak boikot dia. Dan Islam dia ada boikot. Dalam Islam dia ada boikot. Kalau bini tak taat suami, maka dia boleh boikot.
Dia pergi hajar. Hajar ni boykot. Dan Islam dia ada boykot. Kita boleh boykot. Orang tak main semayang mati, kita boleh boykot. Tapi pada zahir, bukan kita benci kat Datuk sampai kiamat, duk maki dah. Hati kita putih, tak boleh. Tak. Kita sayang dia, tapi kita boykot pada zahir. Dan adalah engkau baginya, bagimu itu kasih pada batin. Dalam hati kita kasih. Kita tak nak berkelahi. Kita tak tegur siapa tu sebab nak ubah dia. Bukan kita benci dia. Tak boleh benci. Dan engkau tuntut baginya doa. Dan engkau doa dekat dia. Dengan yang ghaib. Apa ni ghaib? Di sebalik, di belakang. Yang ghaib ni di sebalik belakang. Di sebalik belakang kita doa dekat dia. Tapi doa nampak kita macam marah dia. Tak tegur siapa dengan dia. Buat tak tahu. Kita niat nak bagi dia ubah. Nak cari titik, tak ada ni. Tak jumpa titik. Jenuh. Sungguhnya memadai dengan engkau jahil yang mendapat engkau ahli dunia atas sesuatu yang dikasih dekat situ. Tak apa kita titik sendiri. Sungguhnya memadai dengan engkau jahil bahawa mendapat engkau ahli dunia atas sesuatu yang dikasih kepadanya. Sekadar itu dulu, mudah-mudahan apa kita belajar lain dapat manfaat, dapat nama ilmu dan kalau kita amal dan sampai selanjutnya yang lain, mudah-mudahan kita dapat berubah dan hati kita jadi bersih dengan sebab kita belajar ilmu tasawuf ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa subhanak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah alaina futuhal 'alimati wa tur alaina bi rahmatika ya arhamar wa nas'aluka Allahumma al-khaifin wa inamatal mukhlitin wa ikhlasa mumtinin wa syukra sabirin wa tabissidikin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.